Bagi aku 10 sebab kenapa korang tak nak pakai lagi mic macam ni. To be honest, dalam video ni aku akan pakai fully daripada awal hingga akhir. Aku akan pakai mic ni sama ada voice over ataupun direct video daripada kamera macam sekarang korang tengok ni. Dekat dalam packaging dia tu korang akan dapat casing, korang akan dapat 3 receiver, 1 lightning, 1 type C, 1 lagi untuk kamera. Dan korang akan dapat TRS cable, and then ada kabel type C untuk charge casing ni, and then ada juga dia punya aksesoris yang lain. Bateri untuk mic ni sangat tahan lama dan lagi lama lah kalau korang pakai casing ni sekali. Lepas dah guna, simpan balik casing, dia akan auto charge and then korang boleh pakai balik. Sangat lama tau. Mic ni boleh rekod jauh-jauh tau. Berapa meter aku tak sure, tapi yang pasti sangatlah jauh. Sebab aku tak tengok pun detail dia. So aku buat review, live review, honest review ataupun first impression review. Macam korang suka buat video vlogging apa semua kan, aku pun sarankan korang pakai mic ni. Walaupun mic ni ada banyak jenis yang lagi canggih, tapi the basic one pun dah okey tau. So korang tunggu apa lagi? Check out sekarang background bawah. Jangan lupa berselawat.